Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu atau berjumpa lagi. Lama nak buat konten So hari ni saya akan, biasanya kalau saya buat video macam ni saya akan main game. Tapi kali ni kita akan mengembara di dalam dia macam main game jugalah. So kita akan mengembara di Google Maps. So kita main lah. Bukan main, kita mengembara lah. So kita akan cari tempat mana yang kita akan kembara lah. Okay. So korang, sebelum kita start video ni, so korang jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe. Dan stay tune. Jom kita mengembara sekarang. Okay, let's go. Okay, kita search dulu. Okay, so kita akan cari tempat. So kita akan cari tempat yang dekat-dekat sikit, dekat negeri ni. So kita akan cari ni apa? Okay, dia kena huruf awal-awal huruf besar. Tasik Air Keruh. Ada. Okay, kita akan mengembara di Tasik Air Keruh. Betul lah. Sekejap. Macam nak ni Ya, betul lah, Tasik Air Keruh. Ya, betul. Betul sangat dia bang. Alah, hilang lah. Tak apa, kita pergi lain lah. Okey, dekat sini dia ada macam-macam tempat lah. So kalau kita jauhkan sikit, ini dia, negara kita Malaysia. Nampak? So negara yang terdekat adalah, nampak? Dia punya maps lah. Okey, ini yang mana? Mana Malaysia? Ni Malaysia. Okey, negara terdekat adalah Thailand dengan Thailand. Okey, ni Thailand. Okey. Tapi rasanya Thailand dia dekat dengan Perlis dengan Kedah. Dia dekat dengan Kelantan juga. So ni Thailand. Sebelah Johor pula, inilah dia Singapura. Singapura. So kalau korang nak tahu mana negeri saya, so inilah negeri saya, Malacca. Itu English. Kalau Melayu panggil Melaka. Negeri saya Melaka. So tempat saya mana? Tempat saya ni Durian Tunggal. So kita nak jalan-jalan. Kita jalan-jalan cari makan. Bukan cari makan lah, jalan-jalan je. Cari makan tu akan jadi apa-apa Mana tempat nak mengembara ni? Mana ni? Tak jumpa ni. Yang apa? Dia macam 360 tu. Yang apa? Ni dia. Ni Durian Tunggal ke? So macam bukan je. Alah, hai. Menipu Menipu je kerja. Tapi tak apa. Tapi tak apalah. At least kita tak ni kan. Okey. Kita ada ni. Malacca Chinese Mosque. Masjid Cina Negeri Melaka. Sekejap. Ini dia. Masjid Cina Negeri Melaka. Memang depan-depan lah. Isyang syak ni. Allahu Akbar. Tak ada. Nampak? Masjid Cina Negeri Melaka. So kita cari lagi. Tempat mana yang mengembara. Ni Irfan Musa Water Team. Apa entah. Water World. Theme Park. Water Park. Irfan Musa. Tahu Irfan Musa? Dia macam kat mana entah. Dia kat Melaka juga.
Tapi tak tahu. Formosa tu dia macam bangunan lah. Tapi ada yang nama tempat. Contoh ini lah, waterpark Formosa ni. Lepas tu, ni dah sampai negeri sembilan dah. Jeram Toyer Jelebu. Ni Jelebu, Seremban, Nilai. Sepang kat Selangor. Ni sampai Putrajaya. Putra Moscow, Masjid Putra. Tempat kelahiran saya. Nak tahu mana tempat kelahiran saya tak? Apa? Hospital Putrajaya. Hospital Putrajaya. Okey, ni dia. Ni dia guys, Hospital Putrajaya. Mana? Situ kan hospital. Itulah tempat kelahiran saya. Rumah asal saya mana? Sekejap rumah flat. Rumah saya dulu flat. Mana? Presiden 9. Rumah saya dekat Presiden 9. Sekejap. Presiden 9. Okey. Sekejap. Memang Presiden 9. Tapi saya nak cari rumah saya lah. Presiden 9 sekejap. Okey. Presiden 9. Blok C tak silap. Ni nombor blok C lah. Okey. Ni bukan ni. Fasa berapa entah? Fasa 7 ke? Sekejap. Saya cari surau dia dulu. Saya kenal surau dia. Ni surau Saidina Ali. Surau Saidina Ali. Ni dia. Ni lah tempat rumah asal saya. Ni lah tempat asal saya. Tengok. Ni surau dia. Nak masuk, sini tempat masuk dia. Okey. Nak tahu mana tempat jalan rumah saya? Okey, jom. Okey, jom kita jalan-jalan. Tadi tak jalan sangat sebab duk cari tempat ni nak mengembara. Sinilah. Dah jumpa lah. Masuk jalan ni. Ni patut jalan ni. Ke kena depan? Dia skrin dia kena pandang depan. So mana sini kan? Okey, mana tempat masuk dia? Tu. Sekejap. Tengok, ada nama tak? Blok apa tak tahu. Betul lah, ini blok C. Saya kat blok C. Inilah dia guys, rumah asal saya di blok C. Blok C lah. Betul lah, blok C tak silap. Inilah rumah lama saya di blok C. Dan lagi satu, saya kan kat Melaka kan. Tapi bila saya duduk Melaka ni, ada 2 tempat rumah asal saya. Nak tahu rumah asal saya? Yang ni bukan rumah asal dia, rumah tempat lahir lah. Rumah tempat lahir. So, jom kita pergi ke Aikurohai. Rumah saya dulu kat Aikurohai. Okey. Tapi nama dia just nama ni lah. Sekejap. Tahu saya dekat Aikurohai, tapi nama tempat tu kan, dia gitu je. Ni dia Taman Tah. Apa maksud Tah? Taman Aikurohai. Gitu je. Nama dia Taman Tah. Taman Aikurohai. Jom jalan-jalan. Jom kita cari rumah asalnya. Dulu kan. Dulu padang ni tak ada pentas ni tau. Dia kosong je.
Dia just tempat main apa, tempat tempat ni lah, orang panggil tempat main bola lah. Langsung ni surau dia. Ni surau dia. Ni surau kan, tapi orang panggil madrasah. Madrasah lah. Okay, jom kita jalan-jalan. Okay. Dulu saya duduk rumah ni bila? Waktu saya tadika. Okay, ya, betul ke jalan ni? Betul lah, betul. Okay, nampak? Betapa ni je. Betapa lama saya duduk. Tak dah lama sangat. Lebih kurang dalam daripada 2014. 14 bukan ni. Tak apa. Saya duduk rumah ni, taman ni dari 2014, 15, 16, 17. 3 tahun je. 14, 15 tahun. 4 tahun je. Kalau duduk sini, rumah sini indah lain dah. Rumah sini daripada 2017 akhir tahun, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Maknanya 9 tahun dah duduk rumah ni dah. Rumah kat Durang Tunggal ni lah. Lama tak lama. Duduk Acro 4 tahun je. Simple gitu je. Baru duduk daripada umur 2 tahun sampai tadika sekejap je. 4 tahun je. Tapi saya tak cerita lah apa pengalamannya. Mungkin esok saya ceritakan tentang pengalaman saya duduk di stop jalan ni. Alamak. Boleh berjalan. Sekejap. Mana ni? Tempat masuk rumah saya. Ke dah terlebih? Tengok. Alah, problem Nampak tak problem? Nak mana ujung. Orang nak cari rumah. Sekejap Tak apa, saya ambil ni je. Sorry saya macam barang sikit. Mana? Ada, tak silap. Dah terlebih. Nampak guys, dia dah problem. Nampak tak? Dah problem. Jalan macam ni boleh? Boleh pula. Nampak guys, dia dah problem. Tak tahu apa masalah. Ni dah boleh lah. Nampak? Kat sini, bila dekat sini dah problem dah. Apa masalahnya? Lama. Tak ada ni gambar lain. Aduh. Sudahlah, jalan ke depan. Apa susahnya? Tak apa, kita cari jalan rumah saya yang agak susah sikit lah. Sini pun problem. Alah. Allahu Akbar. Aduh, lama. Tak apalah guys. Disebabkan ada problem macam ni, terpaksa lah. Tak apa, kita mengembara. Just tengok-tengok je kan. Sini bukan ada masjid. Tak silap ada masjid ni. Okey. Ni apa ni? Madrasah Taman Kerjasama. Korang tahu kan madrasah tu apa? Dia
Sekolah tahfiz bercampur dengan surau. Itu je lah. Problem sekarang ni. Tak apalah. Sebab kalau problem macam ni, kita mengembara macam ni je lah. Tak tahu nak cakap macam mana lah. Tak apa, kita jalan jauh-jauh dah. Jalan kat Melaka ni susah. Percayalah. Percaya cakap saya. Kita nak jalan kat mana? Kita jalan dekat Malaysia. Kat Malaysia. Kat Malaysia pun. Batu Cave. Asal Batu Cave gambar masjid? Kau maksudnya tempat sembahyang? Tak apalah guys. Saya rasa itu saja video kali ni. Ni kepala nak mengembara rumah saya, nak mengembara rumah asal saya. Tadi dah jalan dah mengembara rumah tempat lain saya. Ini mengembara rumah asal saya. Alah, hai. Problem nak tekan-tekan jalan adu . So itu saja video kali ni. So saya minta maaf atas baran saya tadi. Bukan marah, cuma macam yelah, macam stres. So sekian warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.